Today is day 2, 8.34. Pergi Nara Park saja. Tapi kita naik subway. So hari ni kita akan adventure sikit lah sebab berjalan naik subway. Baru nak boleh bermakeup. Semalam tak sempat nak makeup. So before kita gerak, breakfast dulu. This is my outfit today, hari kedua. I akan pakai inner warna putih kat dalam and a jeans. And lepas tu I akan pakai jacket yang warna coklat dekat luar as outer lah. Dengan Rashin nak gerak dah almost pukul 9. So yeah, jom kita pergi ke Nara Park dulu. Bye! Tapi kat sini banyak tai Korang kena hati-hati kalau pijak kat sini. Konnichiwa. Kat sini diorang behave baik-baik. Diorang siap boleh hype lagi. Hype. SMR. Kenapa? Nak cari air matcha, tapi kita orang macam I tak tahu nak cari matcha dekat mana. Sebab kita kalau datang Jepun mesti kita nak minum air matcha. Tak jumpa lagi kedai halal yang jual air matcha. I'm so sad, air matcha tak dapat lagi. Tadi kita baru makan, alhamdulillah. So nanti kita nak pergi ke Downtonbury balik, which is tempat shopping. So jumpa korang dekat Downtonbury pula. Bye. Tengah beli tiket nak balik ke Downtonbury. Kena beli manual beli dekat area subway juga. So inilah cara dia beli tiket subway. Orang kena sediakan cash banyak-banyak untuk mana-mana nak pergi tempat yang ada subway. First dessert dekat Japan. So ini kedai dia. Bismillah. Sedap. Harga dia 500 yen.
Harga dia 550 yen. Tapi warna dia macam pudar sikit. Dia susu dia manis dan sedap. Nak rasa? Sedap kan? Dia susu dia kan? I jumpa kedai yang jual matcha. Right, so kita dekat Onitsuka. Sebab dekat Osaka ni murah sangat-sangat daripada kat Malaysia. Kalau siapa yang suka Onitsuka. Rasa dah jumpa kasut lawa. Unexpectedly, I pergi kedai Onitsuka Tiger tu and I dah jumpa kasut yang sesuai yang I suka. I beli sebab warna pink, sebab I memang suka warna pink. Sebab apa yang kasut yang nampak warna pink memang I akan grab. Tadi dah shopping kasut. Lepas tu kita nak makan wagyu pula dekat sini. Korang jangan risau, dekat sini ada wagyu yang halal. Kita nak try wagyu dekat Jepun pula. Dekat Malaysia pun I tak pernah makan wagyu. So tiba-tiba boleh makan wagyu dekat Jepun pula first time. Wagyu yang macam mana yang sedap. Tapi yang I tahu orang kata wagyu ni macam kan tu cair dekat dalam mulut. So itulah yang orang kata sedap kan. Sedap kan? So nak try dulu first bite of daging wagyu. Sedap ya, sedap sangat. Patutlah mahal. Pas makan tadi, kita dekat Onitsuka lagi sekali. My sister-in-law tengah mencari kasut. Sekarang pukul 6.36. We'll have 3 hours more sampai pukul 9. Sebab pukul 9 kat sini dia dah tutup kedai. Lepas cari kasut, kita akan balik ke hotel dan rehat-rehat. Penuh ya guys Onitsuka ni. Ya Allah. Mi pun rasa macam apa yang hype sebab Onitsuka ni kan? I punya tiredness and penat sekarang ni dah makin menaik. Itu je. Bye. Alhamdulillah, so welcome back. Sekarang dah pukul 9.11 minit. Kita orang daripada Saibashi ke hotel ambil masa berapa minit? 10 minit Lebih 20 minit. Dengan hujan lagi, orang banyak lagi. Sangat mencabar ya. Kenangan yang tak dapat dilupakan. I nak tunjuk sikit apa yang I beli dekat Shinsaibashi. Kita beli coklat. Benda wajib coklat ni. Sebab tadi jalan-jalan banyak orang beli coklat ni. Jadi diborong. Sebab coklat ni memang sedap and murah. Ni tadi beli dua flavor. Satu yang biru, satu lagi yang tak tahu flavor apa sebab first time tengok, so nampak macam menarik. This is what I bought. Itu harga 6,817 yen. Sekejap. Salah resit ke ataupun ni 1152 kalau tak silap. Ni pun sama 1148. So total up je lah kan. Next, kita orang pergi Nara Park. So we buy mochi. Makan sikit. Mochi dia sedap gila. Dia luar dia dekat salut dengan kacang. Dalam tu ada red bean. So yang mochi ni 8 biji tadi total up 1,006 yen. Tapi ni memang sedap doh.
Apa yang I beli lagi? Character of the day is I dah plan beli lama since dari Malaysia lagi nak beli kasut ni. Harga asal RM16,000, so dia bagi RM15,000 sebab dapat tax free. So kalau nak dapat diskaun, claim free, just bagi pasport and nanti dia akan tolak lah berapa ribu harga asal tu. Nak unboxing ke? Ni harga resit dia. Plastik ni sebab tadi hujan, so memang bagus lah. How dorang nak elakkan barang kita basah kan. Macam tak? Sebab dia warna pink and dia punya dia macam ada dekat belakang ni. Dia macam style New Balance sikit lah dia nak tiru kan. Tapak dia ada bentuk. So luckily dapat lah size 37 ada stok. So apa lagi kita grab je lah kan. So dekat belakang ni dia tulis Tiger. Ni yang lain bentuk Onitsuka punya brand. Okay guys, thank you so much for watching my vlog. I think I'm gonna end my vlog here. Jangan lupa subscribe, like, share, komen down below dekat bawah semua. See you guys in next vlog. Bye. Gonna sleep. Ada satu tarikan yang tak pernah ada dekat mana-mana, which is nak try matcha. Matcha here. 1, 2, 3, 1. Kita nak try makan